Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan guru, para asatizah yang berbahagia, Datuk Haji Abdullah Fauzi Timbalan, pengurusi Masjid Sultan Azlan Shah Kampung Gajah, tuan-tuan jawatan kuasa Masjid Sultan Azlan Shah Kampung Gajah, imam-imam, bilan-bilan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita bertemu pada malam ini untuk sama-sama mengupas tuan-tuan berkaitan ni tak lama lagi ni tentang ibadah korban tanda kasih bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi ceramah pada malam ini tuan-tuan, saya rangka untuk kongsi dengan tuan-tuan 3 perkara saja. Pendek ya, tak panjang. Jadi bila tak panjang ni mudah ingat. Cuma dia tak panjang di atas nota. Saat lagi bercakap dia tak tahu tuan-tuan, takut terpanjang, minta maaf. Jadi yang pada bab pertama ni kita nak cerita tentang sejarah pensyariatan ibadah korban itu sendiri. Itu utama sekali, sejarah. Kerana agama dan sejarah ni kalau tuan-tuan tengok kitab fiqh pun mesti sebut ibadah solat disyariatkan pada tahun keberapa, begitu. Maknanya ada selit tentang sejarah. Kerana daripada sejarah kita banyak belajar tuan-tuan. Kemudian bahagian yang kedua daripada ceramah ini, kita nak melihat, menilai, bawa balik tuan-tuan hikmah pensyariatan ibadah korban. Kerana agama Islam ini unik tuan-tuan, ibadahnya dibina atas maqasid. Apakah maqasid? Maksud dan tujuan. Bukan saja-saja, dia datang dengan maksud dan tujuan. Jadi kadang-kadang kita buat, kita tak tahu maksud, kita tak menjiwai ibadah tersebut. Tapi apabila kita ni tahu maksud kenapa Allah Ta'ala suruh, maka jiwa kita dibawa ketika melaksanakan ibadah tersebut. Alhasilnya kita akan buat ibadah tersebut dengan bersungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan, sedikit sebanyak insya-Allah pada sisi yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga, kita nak sedikit melihat kaifiat berkaitan dengan ibadah korban, yang bagaimana bahagian dagingnya dan seumpamanya, binatangnya dan seumpamanya, insya-Allah sedikit-sedikitlah di ruang yang tersempat pada malam ini. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali, bahagian pertama tadi sejarah ibadah korban ini, sebenarnya kita biasa dengar cerita bermula daripada Nabi Ibrahim. Cerita korban ini kerana apa? Allah ganti Nabi Ismail dengan sesuatu yang lain. Tapi tuan-tuan, sebenarnya sebelum daripada itu sudah ada satu kisah korban. Yang ni kalau kita mengaji tafsir kita akan jumpa cerita tentang apa? Watlu alaihim naba abna adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini petikan daripada surah Al-Maidah tuan-tuan, ayat 27. Watlu alaihim,
dan ceritalah wahai Muhammad perkara yang sebenar-benarnya kepada mereka. Mereka ni yakni ketika zaman tersebut, tuan-tuan, orang bertanya kepada kisah-kisah Nabi terdahulu. Jadi dicerita, ayat ni turun supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kisah korban yang pertama, iaitu kisah korban abna Adam, anak Nabi Adam alaihi salam. Ini cerita korban pertama, yang mana ketika keduanya idh qaraba qurbanan, mereka mendatangkan korban mereka, fatuqubbila min ahadihima, maka diterima salah satu korban mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satu lagi tidak diterima. Dan katakanlah la aqtulannak, yang tak terima ni dia kata apa? Akan saya bunuh kamu. Qala, maka yang nak dibunuh ni berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah Ta'ala ni terima korban yang lahir daripada orang yang bertakwa. Ini kisah siapa, tuan-tuan? Kisah Qabil dan Habil. Nak tanya sikit lah, yang mana Qabil, yang mana Habil? Ustaz macam soalan exam. Tak, nanti saya cerita. Qabil ni, tuan-tuan, dia lahir anak Nabi Adam ni, Qabil, Habil. Dia lahir dengan pasangan lelaki perempuan, lelaki perempuan. Jadi bila sampai masa umur menikah, maknanya yang dah boleh menikah, maka tak ada orang lain. Hari ni tak boleh, tuan-tuan. Pada zaman ini tak ada dah. Okey, zaman tu tak ada manusia lain. Jadi syariat pada zaman itu, pada Nabi Adam, adalah kembar tidak boleh berkahwin sesama sendiri. Dia kena kahwin silang. Kena kahwin silang, tidak boleh kahwin sesama sendiri. Qabil ini, tuan-tuan, lahir dengan satu orang sedari perempuan. Maknanya dia punya yang kembar dengan dia, namanya adalah Labuda. Maka Labuda ini sosoknya cantik. Jadi tuan-tuan tahu nama satu Qabil. Qabil ini lahir dengan Labuda. Labuda ini sosoknya cantik. Maka tuan-tuan, dia nak menikah dengan Labuda ni. Tapi syariat yang turun kepada Nabi Adam AS tak boleh. Kenapa? Dia pun ni kembar berdua. Jadi pada ketika itu Habil, saya pun tertukar. Saya tertukar, tuan-tuan. Satu lagi Iklimah. Labuda, Iklimah. Iklimah ni dengan Qabil. Yang dengan Habil ni namanya Labuda. Tuan-tuan, jadi yang cantik siapa? Iklimah. Iklimah yang cantik. Habil dengan Labuda, Qabil dengan Iklimah. Qabil nak menikah dengan Iklimah, tapi tak boleh. Kenapa? Mereka adik-beradik kembar. Adapun Habil yang akan menikahi Iklimah. Jadi tak setujulah Qabil ni. Kenapa? Iklimah ni cantik berbanding dengan Labuda, kembar daripada Habil. Maka tuan-tuan, apabila tak diterima, Qabil dia kata apa? Ana ahukka biha, saya lebih berhak ke atas Iklimah. Wa huwa ahakku bi ukhti, dan dia lebih berhak ke atas saudara kandungnya. Walaisa hadza minallahi ta'ala wa innama huwa ra'yuka. Ni dia kata pada bapak dia. Bapak dia siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dia kata apa? Yang ini tidak betul. Patutnya Habil dia kena kahwin dengan saudara kembarnya Labuda. Saya kena kahwin dengan saudara kembar saya nama Iklimah. Hak ni tidak lain tak bukan, wahai bapakku, hanyalah omong-omongmu.
hanya kamu buat-buat cerita, reka saja. Ni cerita anak yang dirhaka. Dia kata begitu pada Nabi Adam AS. Lalu turun perintah Allah Ta'ala, sembahkan kurban. Sembahkan kurban. Qabil tuan-tuan kerjanya sebagai petani. Dia bertani. Adapun Habil ni tuan-tuan kerjanya sebagai penternak. Maka tuan-tuan bila disuruh berkorban, Qabil dia bawa apa? Qabil dia bawa tanam-tanaman lah. Cuma dia cari yang paling teruk, yang dah lenyor, yang busuk, yang tak elok. Yang itu yang dipersembahkan sebagai korban. Adapun Habil tuan-tuan, dia bawa apa? Dia bawa binatang ternakan dia yang paling gemuk sekali, yang paling berisi, sadar sekali, dia bawa sebagai kurban. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, turun api, mengikut kitab Mafatih Al-Ghaib, turun api daripada Syekh Fakhruddin, turun api menyambar binatang ternakan yang dipersembahkan oleh Habil. Artinya Allah terima korban daripada Habil berbanding dengan Qabil. Lalu keluar perkataan Qabil, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Dan ceritanya masyhur tuan-tuan. Apa yang berlaku itu masyhur. Ini cerita pertama tentang korban. Lama dah dulu pada generasi lapis kedua yang duduk atas muka bumi, anak Nabi Adam alaihi salam. Ini korban. Zaman tu tuan-tuan tak berlaku zaman sekarang. Kita tiba-tiba api turun daripada langit, dia tak jadi. Pada zaman tersebut Allah melihatkan kuasanya secara langsung. Zaman kita tak ada dah. Zaman kita tak ada. Okey, baik. Itu yang pertama, kisah di antara Qabil dan Habil. Nak bubuh nama anak ke cucu tuan-tuan ingat Qabil mana satu, Habil mana satu, takut tersilap. Jadi nak bubuh nama, kita rasa kita ngaji sirah pandai, kita bubuh nama Qabil, dia tak kena. Kita bubuh nama yang kenalah tuan-tuan. Baik. Manakala kisah yang kedua tuan-tuan, Syekh Fakhruddin ada sikit lagi menjelaskan, qabilallahu ta'ala qurbana Habil bi an anzalallaha ta'ala ala qurbanihi nara faqatalahu Qabil hasadan lah. Telah menerima Allah Ta'ala akan korban daripada Habil dengan jalan anzalallahu ta'ala ala qurbanihi, turun, Allah turunkan kepada korbannya itu nara, api. Faqatalahu, maka dia telah dibunuh. Siapa dibunuh tuan-tuan? Habil dibunuh hasadan lah, kerana perasaan hasad. Banyak nak cerita pasal Qabil dan Habil ni, pengajaran yang kita dapat ni banyak. Maknanya manusia ni tuan-tuan atas dengki boleh buat apa saja. Kena beringat, manusia atas sebab dengki tuan-tuan boleh melakukan apa sahaja yang tak terjangkau di akal. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula kisah agung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertamanya dengan Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikurniakan Allah cahaya mata sehingga usianya lanjut. Maka kahwin dengan Siti Hajar. Bila kahwin dengan Siti Hajar, maka dikhabarkan berita gembira kepadanya dengan kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi tuan-tuan, apabila lahirnya Ismail, diperintahkan supaya dibawa Hajar dan Ismail ini ke satu tempat, yang mana bila sampai ke tempat tersebut diperintahkan untuk ditinggalkan. Nabi Ibrahim pun ketika mana ditinggalkan mereka ini, Nabi Ibrahim doa pada Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al
afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ni doa Nabi Ibrahim waktu mana meninggalkan anak yang kecil dengan isterinya. Apa maksud tuan-tuan? Sesungguhnya ya Allah, aku telah menempatkan anak beranakku di satu lembah, biwadin ghaira dhi zar'in, satu lembah yang tidak ada sebarang tanam-tanaman, berdekatan dengan rumahmu Baitul Muharram. Ya Allah, jadikanlah mereka ini golongan yang melaksanakan solat, dan jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Kesian pada demo. Kenapa tak ada orang? Kalau orang lalu lalang di sana, Nabi Ibrahim doa supaya hati orang yang nampak itu cenderung melindungi mereka, dan juga rezekikanlah mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ni doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan bayang perasaan meninggalkan anak dan isteri. Isteri ni tak apa lagi kot kita pun lebih kurang lah. Isteri tak apa lagi, tapi biasa lemah sikit ni anak. Anak pula tuan-tuan, anak kecil, anak yang baru lahir. Baik, dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas ada satu cerita lagi detail. Ketika mana nak ditinggalkan Hajar dan Ismail ini, Nabi Ibrahim beri kepada Hajar satu bekas daripada air. Ni bekas ni tak ada dah pada zaman hari ni. Ni bekas kita hari ni botol plastik. Bekas daripada air tu, kalau tuan-tuan tengok, rajin tengok cerita yang dulu-dulu tu, dia macam daripada kulit tu, uncang. Dalam tu diletakkan air. Hanya air itu saja yang diberi sebagai bekalan. Apabila Nabi Allah Ibrahim nak meninggalkan Hajar dan juga Ismail, Hajar tanya, adakah ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah kamu tinggalkan kami ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibrahim jawab, kerana Allah. Bila dah kerana Allah, tak ada tanya dah, tinggallah dekat situ. Jadi duduklah Hajar dengan Ismail, Nabi Allah Ismail ini, sampai mana tuan-tuan? Berapa lama benar nak tahan air? Hari ni kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan bawa action, bawa air sikit je, tuan-tuan kan dahaga. Kenapa? Kita perlu air. Maknanya satu uncang kurang lebih, dia tak bertahan lama. Sampailah habis bekalan air, maka Sayyidatina Hajar panjat ke Bukit Safa. Kenapa panjat tuan-tuan? Nak tengok kok ada orang di tinggi sikit. Hari ni kita steady tuan-tuan, tak rasa apa pun. Buat sa'i tak rasa apa, duduk pula dalam aircon, jalan pun rata. Adalah sikit bukit panjat, tak mengah pun. Sejuk lagi, tepi-tepi ada air Zam-Zam. Kalau tuan-tuan pergi hari ni, di sepanjang laluan sa'i ni, Safa Marwah ni, ada air Zam-Zam rata alam tepi tu. Berhenti minum air dan seumpamanya. Sayyidatina Hajar dia naik tuan-tuan kerana nak tengok ada orang tak. Kemudian tak jadi turun, teringat anak dah. Pergi tengok balik, adakah Ismail dalam keadaan yang baik. Tengok okey lagi. Panjat pula Marwah, nak tengok belah sana ada orang tak. Tak lama duduk atas tu dia teringat anak dia. Turun balik tuan-tuan. Sampai mana dia nampak Nabi Ismail ini dalam keadaan seperti nak meninggal. Kenapa? Bayang tuan-tuan, bayi yang tidak diberikan air. Maka keadaan menjadi cemas. Lari lagi, tengok lagi di Bukit Safa dan Marwah. Sampailah tuan-tuan satu ketika, kali yang ketujuh, maka dia dengar satu suara. Suara yang membantu, yang memperkenalkan diri sebagai Jibril alaihi salam. Jibril datang tuan-tuan. Jibril buat apa? Kuih, menggunakan kakinya, tumitnya. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas ni menggunakan tumitnya, kuih tanah dekat situ. Bila kuih tanah dekat situ, terpancutlah air yang mana ditampung oleh Hajar. Kalau tak bertampung, maka dia akan melempah. Maknanya bukan dengan kuantiti yang sedikit, banyak. Yang itulah kita namakan dia sebagai hari ni Telaga Zam-Zam. Telaga Zam-Zam. Jadi Safa Marwah ni hari ni kita tak ada jiwa. Sebab apa? Bukan kita yang kena.
Kita rasa steady. Tapi bayang pada keadaan itu Sayyidatina Hajar bagaimana keadaannya. Kemudian tuan-tuan, dah lama sikit lepas tu anak itu pun telah pun sampai ke usia remaja. Anak tadi ditinggalkan, Nabi Ismail tuan-tuan, ketika bayi ditinggalkan. Nabi Ibrahim balik ke tempat asal. Sebagian pendapat kata di Palestin, balik ke tempat asal. Kemudian tuan-tuan, ketika sampai usianya remaja, Nabi Ismail sampai usia remaja, maknanya pertalian ayah dan anak yang jarang berjumpa, sekali-sekala berjumpa ini, sampai usia remaja. Disebut dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika sampai umur anak itu, yakni Nabi Ismail, usia yang orang kata pandai dah, cukup pandai dah, maka Nabi Ibrahim dimaklumkan pada anaknya. Apa dia? Wahai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka apakah pandangan kamu wahai anakku? Ni kata anak tuan-tuan, yang ketika mana umurnya bukan tua sangat. Sebagai ulama kata cukup-cukup mengetahui hidup. Maknanya tidak terlalu tua, belum mencapai kematangan yang sewajarnya. Apa anak ni jawab tuan-tuan? If'al ma tu'mar, wahai ayah, buat apa yang telah pun kamu diperintahkan. Kenapa? Anak ini tahu ayahnya Nabi, dan mimpi Nabi tuan-tuan adalah ru'yah salihah, menjadi wahyu. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Mimpi kita tak jadi wahyu, tak boleh jadi sandaran kepada apa-apa. Tapi mimpi para Nabi wahyu. Jadi dia kata apa? Wahai bapa, buat apa yang telah diperintahkan padamu. InsyaAllah kamu akan menyaksikan bahawa saya ini adalah satu orang yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabar. Kenapa sabar disebut tuan-tuan? Ni cerita nyawa hilang ni tuan-tuan. Nyawa hilang ni tuan-tuan jangan buat main. Kalau tuan-tuan ada sembang dengan warden penjara yang bawa banduan-banduan akhir ke tali gantung, zaman tu lah. Jadi tuan-tuan, banyak pengalaman dia mencerita. Gangster macam mana pun, sadar tara mana pun tuan-tuan, kebanyakannya berakhir dipapah ke tempat gantung, kerana dah tahu nak mati, tak boleh jalan sendiri dah. Ni cerita nak mati. Mati macam mana pula? Ni mati sembelih. Siapa sembelih? Ayah sendiri sembelih. Jadi perlukan hati yang sabar. Kemudian tuan-tuan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nak cerita Ibrahim ini patuh, Ismail ini patuh, taat pada Allah Ta'ala. Allah turun ayat ni, apa dia? Maka ketika mana keduanya telah pun berserah diri. Bagaimana cara serah diri? Ibrahim telah membaringkan anaknya Ismail ke atas satu tempat dengan tujuan untuk menyembelih. Ni bukan cerita Ibrahim ni, dia tak tahu lagi tuan-tuan, Allah nak gantikan dengan benda yang lain. Ni buktinya. Bukti apa? Dah baring dah dekat tempat nak disembelih. Anak tu pun dah baring, bapa pun telah pun bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Saat itu barulah Allah seru, wahai Ibrahim. Baru Allah panggil, wahai Ibrahim. Bukan tuan-tuan, bukan cerita on the way. On the way nak bawa ke tempat nak sembelih tu. Kami ni nak uji saja, bukan waktu tu. Waktu betul-betul, sebagai ulama kata tuan-tuan, telah pun sampai. Mata pisau itu telah pun sampai. Artinya apa? Sungguh-sungguh nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah seru, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh
engkau telah membenarkan mimpi itu. Maksudnya kamu buat apa yang telah pun diwahyukan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dalam erti kata menjunjung tintah perintah Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan suruh buat tara macam tu bukan kita. Tak sampai kita iman kepada Allah Ta'ala sebegitu sekali, mengorbankan yang paling disayangi. Yang cerita ni tadi bukan sayang selapis tuan-tuan, sayang banyak lapis. Apa maksudnya? Tuan-tuan bayang, nak anak belum dapat, usia dah lanjut baru dapat anak. Tuan-tuan tanya mana-mana pasangan yang cuba mendapatkan cahaya mata, yang usaha 5 tahun, 10 tahun, yang buat pelbagai rawatan, yang buat dengan teknologi moden IVF, yang menelan belanja yang mahal tuan-tuan, dapat anak tuan-tuan, anak itu pasti akan diberi segalanya, sayang benar. Kenapa? Susah nak mendapatkannya. Kalau anak ramai tak apa. Ini anak yang pertama, yang mana telah lama diusahakan baru dapat, tu sayang lapis pertama. Tambah sayang apa tuan-tuan? Jauh, anak itu jarang-jarang berjumpa. Lagi teringat, lagi teringat, lagi teringat. Bila dia sampai usia dewasa, datang satu perintah Allah Ta'ala, sembelih dia. Hak ni tuan-tuan tak dapat dibuat oleh semua manusia. Kerana itu Nabi Allah Ibrahim ni Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi, kerana taraf dia itu Rasul, taraf dia itu kesabarannya, taatnya pada menjunjung tintah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai mengorbankan sesuatu yang sangat disayangi. Ini namanya korban. Baik, kemudian ayat ni diteruskan, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya yang kami suruh kamu buat tadi benar-benar satu bentuk ujian. Ni cerita kita ni, buat apa saja Allah uji. Nak jadi hamba yang soleh tuan-tuan, Allah uji. Nak jadi orang baik, Allah uji. Kadang-kadang Allah uji dengan kesihatan kita. Kita dah start istiqamah, datang semayang ke masjid, Allah timpa kita sakit kaki, kita rasa goyah, ni boleh pergi masjid ke tak boleh ke. Last sekali kita tak pergi, dengan sedikit masyakkah ataupun ujian yang Allah beri pada kita. Tapi ada orang pula tuan-tuan, kadang-kadang diuji dengan jiwanya. Allah tak ujinya dengan kesihatan, tapi uji dengan jiwanya. Apa dia? Allah bagi jiwanya ni rasa perasaan nak riak, nak tunjuk ibadahnya, sampai dia tarik balik jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kadang orang tuan-tuan diuji dengan masanya. Allah uji dengan masa. Makin dia nak istiqamah dekat dengan Allah Ta'ala, makin hilang masanya, menguruhkan perkara-perkara yang lain tuan-tuan. Bagai-bagai ujian pada Allah Ta'ala, tapi kita pasti diuji. Kenapa? Ujian itu yang menentukan taraf kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berdamai dengan ujian kita, anggapnya sebagai jalan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami gantikan, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kata para ulama, ada sebagainya kata kibas yang besar. Kibas yang besar. Jadi kataan azim ni besar. Kerana itu ibadah kurban ni kita cari yang besar. Ada setengah orang dia cari yang kecil. Cari kalau lembu tu tuan-tuan, nampak tulang temulang lembu tu. Ada tuan-tuan, biasa kalau buka portion lembu 7 bahagian, kadang-kadang ada tempat buat 900. Sini berapa cikgu? Ada tempat buat 850. Ada tempat buat murah sikit tuan-tuan, berapa? 700. Ada tempat buat lagi murah 500. Ada tempat buat lagi murah 400. Tuan-tuan pergi tengok lembu dia. Kena tengok juga lembunya. Ada 400, ada murah lagi, ada 200 pun ada. 200 tu tuan-tuan tak payah penat-penat tuan-tuan tarik kaki nak pergi tumbang, tolak pakai tangannya, tumbang tergolek. Lembu tak berapa nak besar. Jadi zibhin azim, hak kita cari ni biar gemuk-gemuk, biar besar-besar. Walaupun tuan-tuan kalau kita kira matematik logik kita,
850 kita dapat satu bahagian. Kurang lebih tuan-tuan, kalau kita bayar 800 ataupun 900 ni, tuan-tuan bawa pergi supermarket, tuan-tuan dapat berapa kilo beli daging dengan harga 900? 30 kilo ada mau, 30 kilo ada mau. Sekilo katalah 35 ke 40 ke sekilo. Dia kira matematik. Baik saya pergi supermarket ustaz, beli daging banyak-banyak frozen, begitu saya bagi pada orang. Kalau saya sebelah pun baru kurang lebih 8 kilo, 8 ke 9 kilo. Had tu pun kalau 8 kilo ataupun apa namanya 8 kilo lah, kita ambil senang mudah cerita, 5 kilo kita dapat daging dia, 2 kilo dapat tulangnya, 1 kilo dapat hak dalam-dalam tu, segala limpur, hempedu, pedai apa semua belah dalam tu kita dapat. Sekilo 8 kilo, baru 8 kilo ustaz, tak banyak. Tapi tuan-tuan, kalau ditanya kita hari raya korban, sedekah dengan korban, walaupun kita 800 ini kita boleh beli banyak di kedai-kedai frozen, banyak kilo boleh beli, boleh beri sedekah, antara dia dengan korban mana lebih utama? Al-jawab tuan-tuan, sepakat ulama korban lebih utama. Sepakat ulama korban lebih utama. Kerana apa? Kerana dia ada banyak maqasid dan tujuan dia, hikmah di sebaliknya. Berapa ratus kita buat keluar tu tuan-tuan tak luak, tak luak pun, tak menyimpannya tidak menyebabkan kita kaya, menggunakannya tidak menyebabkan kita miskin. Lebih kurang gitulah perumpamaannya. Baik, maka carilah yang besar. Kenapa Allah ganti apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ismail ini bidhibhin azim, dengan binatang sembelihan yang besar. Wa fadain wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim alaihi salam pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nama Nabi Allah Ibrahim masyhur sampai pada hari ini atas kisah pengorbanan ini. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim alaihi salam. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita melakukan ibadah, susah kita melakukan ibadah tuan-tuan, hujungnya husnul khatimah. Ni Ibrahim alaihi salam korban tuan-tuan, hak yang paling disayangi, letak cagar atas nama Allah Ta'ala, maka Allah gantikan dengan sesuatu bidhibhin azim, husnul khatimah. Malah ditambah tuan-tuan, Nabi Ibrahim dipuji sehingga habis, sehingga sampai bila-bila atas kisah pengorbanannya itu tuan-tuan. Ini sejarah yang kedua. Innahu min ibadinal mu'minin, yang boleh buat seperti Ibrahim ini adalah orang-orang yang betul-betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita bab yang pertama, sejarah ibadah korban. Saya nak masuk bab kedua tuan-tuan, hikmah pensyariatan korban. Kita azan dulu ke terus?
Allahumma rabb hazini wa titta wassalatu qayyimati masyarafa wa kanat tukhlifa mi'ad. Baik tuan-tuan, kita sambung hikmah yang pertama kepada pensyariatan ibadah korban. Ibadah korban ini satu manifestasi ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi bila ditanya pada para ulama, apakah takwa? Ada sebahagian ulama kata at-taqwa an yattaqil abdi ma siwahu ta'ala. Takwa ini adalah satu orang yang takut, satu orang hamba yang tidak takut hanya melainkan Allah Ta'ala. Dia takut hanya Allah Ta'ala. Ada pula Sayyidina Ali sebut at-taqwa khauf minal jalil, takut dengan Allah Ta'ala. Apa maksud takut? Takut untuk langgar arahan dia dan takut untuk buat larangan dia. Yang ni berlaku kepada Nabi Ibrahim ni tadi. Nak kena sembelih tu anak, tapi Nabi Ibrahim sembelih juga kerana apa? Takut Allah Ta'ala mengambil tindakan kepadanya sekiranya dia tidak menyembelih anaknya. Ini tuan-tuan, malah cerita takut ni, siapa lagi takut? Bukan kita manusia saja, jin takut pada Allah Ta'ala, Iblis pun takut pada Allah Ta'ala. Dicerita dalam perang Badar, Iblis ni menyerupai satu orang, apa nama tentera kufar, saya lupa namanya. Orang ini dia tak keluar ke Badar, tapi Iblis menyerupai dia. Ketika medan Badar itu, Iblis mengapi-ngapikan, menggunakan wajah kawan ini, menjelma sebagai kawan ini, mengapi-apikan semangat kaum kufar. Perang sungguh-sungguh, kamu tidak akan kalah pada hari ini. Dia naikkan semangat. Tiba-tiba tuan-tuan, dia diam dan dia nak lari. Orang cekik leher dia. Rupanya dia nampak tengah turun daripada bukit itu, dia nampak tengah turun malaikat. Malaikat dia nampak. Dia jawab apa tuan-tuan masa cekik? Dia kata apa? Ini, kamu tak nampak apa yang aku nampak? Sesungguhnya inni akhafullahu ta'ala, aku takut pada Allah Ta'ala. Ini Iblis sebut ketika perang tersebut. Iblis pun takut pada Allah Ta'ala. Hak tak takut dengan Allah Ta'ala ni gamaknya lebih teruk daripada Iblis tuan-tuan. Yang tak takut pada Allah Ta'ala lebih teruk daripada Iblis. Jadi kita ni, Nabi Ibrahim kita tengok takut pada Allah Ta'ala, sembelih anak, sembelih.
Kerana apa? Menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah bukan saja Nabi Ibrahim, begitu juga dengan isterinya Siti Hajar. Cerita tadi suruh tinggal tak tuan-tuan? Tanya je, siapa suruh tinggal? Nabi Ibrahim jawab, Allah suruh tinggal. Ada tanya tak lepas tu? Tak ada tanya dah. Banding isteri pada hari ni tuan-tuan, kadang-kadang suami tengok pakaian tak kena, suruhlah masuk balik rumah pakai baju elok sikit. Dia marah kita tuan-tuan. Abang ni tak tahu passion langsung, tak ikut semasa, tak ikut fenomena semasa. Dia berfashion, dia melawan balik tuan-tuan. Begitu juga dengan anak Ismail. Sanggup terima, tak apa, sembelih ayah, insya-Allah nampak saya ni orang yang sabar. Bayang tuan-tuan, kita compare dengan keluarga kita pada hari ni, beza jauh tuan-tuan, beza jauh. Hari ni berapa ramai suami yang dayus, yang tidak menegur isterinya, yang melakukan dosa terang-terang. Bukan setakat dosa aurat tuan-tuan, dosa mulut. Dia tahu orang rumahnya jenis kalau bercakap tak ada tapis, dia pun biar je. Ditanya kenapa tak tegur, malas tegur ustaz, sekarang saya kena. Dia kira tu, dia takut dia kena. Dia biar saja isterinya cakap apa-apa saja. Yang tak sepatutnya bercakap, cakap. Dayus namanya. Kemudian tuan-tuan, begitu juga bagaimana isteri pada hari ini tidak takut pada Allah Ta'ala. Banyak cerita lah, berlakunya nusyus dan seumpamanya, kerana tidak ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Berapa ramai tuan-tuan anak-anak hari ni tuan-tuan yang mak ayahnya cover dia moi, sampai mereka tidak boleh diusik dan disentuh walaupun buat salah yang nyata. Anak orang sebelah rem motor, datang jiran tegur, salah rem pagi-pagi tak apa elok, bising. Sekali lagi tuan-tuan tengok mak ayah dia keluar, siapa marah anak saya? Pantang sungguh saya, orang marah anak saya. Oh tuan-tuan, dia jadi terbalik. Tuan-tuan. Berapa ramai mak dan ayah menyelesakan anak di dunia tanpa sedikit pun takwa pada Allah Ta'ala, membela anak di dunia walaupun nyata-nyata salah di sisi Allah Ta'ala. Seakan-akan biarlah atas dunia ni ustaz, dia dapat duduk aircon sejuk damai, tak memikir keadaannya di alam akhirat nanti. Ni kita takut tuan-tuan. Jadi bila kita buat ibadah korban ni tuan-tuan, kita mengenang takwanya Nabi Allah Ibrahim bagi meresap masuk pada kita. Kita buat korban tuan-tuan bukan kerana apa, tapi kerana Allah Ta'ala, kerana menyambung syiar yang dibawa oleh Rasulullah. Tiap-tiap tahun kalau boleh kita buat korban syiar, bagi siapa yang berkemampuan, syiar agama. Membesarkan syiar agama itu ada baginya pahala tuan-tuan. Jadi kita kena beringat dengan niat yang ikhlas. Kerana itu takwa ni dia ada dua. Satu daripada sudut, sebagai ulama kata, satu takwa zahir. Takwa zahir ni apa? Muhafazah hududillah, menjaga batas-batas Allah Ta'ala. Artinya apa? Taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Ni zahir, nampak. Orang yang buat perintah Allah nampak, semayang nampak dia semayang. Kalau tinggal larangan Allah, tak minum arak, tinggal dia, nampak. Yang kedua daripada sudut batin. Batin ni ada dua tuan-tuan. Pertama niat dia tu. Buat apa? Korban tadi bukan kerana siapa-siapa, korban kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengorbankan anaknya bukan tunjuk dekat orang. Dia pun tak tahu yang Allah akan ganti, dan dia pun tak tahu, kita baca ayat tadi tuan-tuan daripada surah As-Saffat, dia pun tak tahu namanya akan harum sampai bila-bila, kisah pengorbanannya akan diangkat, dikenang sampai bila-bila, dia pun tak tahu tuan-tuan. Jadi dia buat niatnya semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Begitu juga kita bila buat ibadah, pergi haji ke apa saja ibadah, niat dan ikhlas kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Saya lajukan sikit tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, hikmah yang kedua, apakah kerana kita korban ini? Korban ini tuan-tuan mewujudkan syukur, manifestasi kepada syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Kata para ulama, bila ditanya apakah syukur, antara disebut as-sana'u ala muhsin
bima aulakaha minal ma'ruf. Syukur adalah pujian kepada orang yang berbuat baik atas kebaikan yang telah ia berikan. Puji orang yang beri pada kita kebaikan. Puji zat yang mengurniakan pada kita rezeki, nikmat yang mana tidak terhitung banyaknya. Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Ni yang pertama. Yang kedua, asyukru kullu ma huwa juz'un lin ni'mati urfan. Syukur ni adalah segala bentuk balasan atas nikmat. Syukur ni adalah cara satu orang itu membalas dengan balasan yang baik kepada orang yang telah memberi padanya nikmat. Itu maksud syukur. Jadi syukur ni, tuan-tuan, ada duduk tak dekat dalam kurban? Jawapannya ada. Dekat mana duduk kurban di syukur dalam kurban? Kalau tuan-tuan tengok surahnya pendek saja, semua orang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Semua hafal tak? Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Apa maksud, tuan-tuan, daripada surah Al-Kautsar ni? Yang pertama sekali kita tengok perkataan inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama. Maksudnya, tuan-tuan, literal, maksud umum. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah beri kepada kamu al-kautsar. Kautsar ni ada dua terjemah. Satu ulama terjemah sebagai salah satu nama telaga daripada alam barzakh. Telaga Kautsar namanya. Tetapi pandangan yang lebih masyhur, tuan-tuan, perkataan Kautsar ini daripada perkataan kathir. Syukran kathira. Biasa tuan-tuan dengar tak orang sebut? Terima kasih banyak-banyak. Syukran kathira. Kathir, banyak. Kathir ada tambah ya, lebih banyak daripada banyak tadi. Dia orang kata ganda. Kalau banyak, banyak-banyak. Kautsar melebihi kathir. Banyak. Dia tambah banyak. Artinya apa? Allah nak cerita, telah kami beri padamu, mu ni siapa? Kembali kepada Nabi Muhammad, sesuatu kurniaan yang banyak. Allah beri Nabi banyak, tuan-tuan. Apa dia? Jadikan Rasul, penghulu segala Rasul. Allah beri pada Nabi apanya? Banyak, tuan-tuan, banyak. Tanda Allah beri pada Nabi, maksudnya Allah beri juga kepada umat Nabi. Kita ni pun special, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat dalam kuliah-kuliah terdahulu, saya selalu cerita apa? Umat Nabi terdahulu, syariatnya, kalau mana mereka nak minta ampun atas dosa, kena buat apa, tuan-tuan? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Buat dosa, nak taubat, nak jadi clear, nak kembali pada Allah Ta'ala, boleh tak? Boleh. Jalannya apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri sendiri. Ini syariat pada Nabi Musa AS, ada dalam surah Baqarah. Tapi betapa kasih nikmat Allah beri pada kita banyak, tuan-tuan. Allah kata apa? Umat Islam, umat Muhammad, yang pertama sekali, cara nak minta ampun mudah. Apa dia? Sempurnakan rukun taubat. Ada berapa, tuan-tuan? 3 kalau kait hanya dengan Allah Ta'ala. 4 kalau kait dengan manusia. Mudah. Apa dia? Berhenti serta-merta. Kemudian yang kedua apa, tuan-tuan? Berazam untuk tidak mengulanginya semula. Menyesal dulu. Kemudian berazam untuk tidak mengulanginya semula. Hak tu menyempurnakan rukun taubat. Mudah, tuan-tuan. Bila-bila masa saja kita boleh bertaubat. Rahmat Allah beri kepada umat Nabi. Allah beri pada kita banyak. Kataan Kautsar itu maksudnya pemberian yang banyak. Kemudian Allah guna u'ti daripada perkataan u'ti. Tuan-tuan, u'ti ni beri. Tapi dalam bahasa Arab dia ada lagi. Daripada perkataan u'ti ni ada utia antaranya. Antara Allah guna utia dalam Quran ini, tu'tal hikmah, tu'tal mulki man tasha, wa tanzu'ul mulka mimman tasha, wa tudhillu man tasha. Ada cerita tentang Allah boleh beri kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Perkataan tu'ti,
Tapi dekat sini Allah guna perkataan u'ti dengan ain, bukan dengan hamzah. Beza tak tuan-tuan? Daripada sudut selapih sama, beri. Tapi daripada sudut mendalam tuan-tuan, kalau yu'ta, pemberian yang belum sempurna. Artinya apa? Ada sesuatu yang Allah nak daripada pemberian tersebut. Apa dia? Kalau tadi cerita yu'til mulka, kami berikan kekuasaan kepada siapa yang kami nak, maka apa timbal baliknya? Kekuasaan tersebut perlu dilakukan dengan adil, akan ditanya semula di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya pemberian yang ada syaratnya. Kebanyakannya diberikan syarat tuan-tuan. Allah guna perkataan yu'ti dalam Quran, tapi untuk ayat ini special, Allah guna u'ti, a'taika, kami beri pada kamu, datang pula dengan fi'il madhi past tense. Artinya apa? Telah kami beri. Artinya apa tuan-tuan? Bila sebut past tense ni, Allah memang dah bagi, dah terima dek kita nikmat yang banyak. Kemudian datang ayat terus. Ayat terus kata apa? Fasalli, maka fa di situ fa fasihah, fa penyambung, salli, semayanglah. Itu cara untuk balas nikmat banyak yang Allah beri. Banyak tuan-tuan tak terhitung. Napeh kita ni kalau kena bayar tuan-tuan, bankrupt lah ke. Daripada kita lahir kira bayar, bankrupt kita tuan-tuan. Hari ni kalau tuan-tuan tengok orang yang kena kanser usus seumpamanya, di hujung-hujung ni dia mau bergantung pada apa namanya tu, tangki oksigen tu. Yang ni kalau tak dapat bantuan tuan-tuan pergi tanya, satu tangki oksigen tu berapa harga, kena pakai berapa banyak dalam tempoh sehari. Tuan-tuan tanya, kena bayar atas oksigen. Kenapa? Dia dah tak mampu, dia punya ruang pernafasan dah dihimpit, tinggal 15%, 10% dihimpit, nafas jalan pun tercungap walaupun dekat tuan-tuan. Maka dimasukkan oksigen, masuk dalam tabung, dimasukkan tiub untuk sampai ke tempat yang sepatutnya. Kita tuan-tuan Allah beri hirup dengan percuma daripada kecil, daripada bayi. Kalau nak hitung tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala minta bayar, bankrupt belaka kita. Tak mampu kita bayar. Dalam mengira, menghitung nikmat Allah Ta'ala ni, tidak terhitung banyaknya. Tapi Allah minta daripada nikmat yang besar ini tuan-tuan, sikit saja. Ada dua. Yang pertama Allah kata fasalli, maka semayanglah. Semayanglah tuan-tuan. Kalau tak larat diri, duduk. Tak larat duduk, baring. Tak larat baring, mata pun tak larat, tandanya kita telah mati semati-matinya. Bila mata pun tak boleh bergerak. Fasalli li rabbik, untuk Tuhanmu. Kemudian datang semayang tu bukan kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Wanhar, pendek saja. Dan sembelihlah, korbanlah. Korban tuan-tuan, korban tanda syukur pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok orang yang sama masuk korban tiap-tiap tahun. Tuan-tuan perhati tengok kawan-kawan punya muka. Tahun ni dia masuk korban, tahun depan dia lagi, tahun satu lagi pun dia lagi. Daripada 10 tahun lepas dia istiqamah masuk korban. Tuan-tuan tengok hidup dia tak jatuh susah, Allah bantu dia, ada je duitnya, sentiasa diberikan rezekinya, cukup keperluannya. Kenapa tuan-tuan? Dia terima kasih dengan Allah Ta'ala. Kerana korban ini Allah tuntut tanda terima kasih. Kita nak pergi Mekah tiap-tiap tahun, bankrupt tuan-tuan. Bukanlah saya kata, tapi pada realitinya begitu. Sekali tuan-tuan pergi, kalau T20 50,000, tak kurang. Tu kira kurang lah tu. Silap pergi lebih. Kalau M40 berapa tuan-tuan? Ada kot 30, 25, 30 kurang lebih. Kalau B40 tuan-tuan, belah-belah 13. Kalau Allah kata wajib tiap-tiap tahun tuan-tuan, geleng kepala kita. Geleng kepala, mana nak cekau kalau tiap-tiap tahun kena buat ibadah haji. Tu pun ada orang tanya zaman Nabi. Nabi tengah khutbah cerita tentang kefarduan haji. Datang satu orang tanya, adakah tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Nabi tak jawab tuan-tuan. Bila ditanya kali ketiga, baru Nabi balas, kalau saya jawab ya, adakah kamu mampu untuk melakukannya? Mampu tak kita? Kita mau tengok.
boleh tak ni tiap-tiap tahun nak pergi haji. Kita nak pergi pun tuan-tuan sebagian orang bergolok gadai, jual tanah ke apa ke untuk pergi menunaikan haji. Dan sekiranya tahun tersebut kita tak tunai haji tuan-tuan, maka kita sembelihlah sebagai tanda syukur dengan apa yang Allah beri pada kita sampai cukup. Dia cara nak dapat lebih tuan-tuan, beri dulu, beri 850 pejam mata lah. Orang kata simpan pun tak buat kaya. Kalau 850 tu juta jadi kaya lah. Kalau kita nak bagi pun fikir banyak kali. Ni 850 ringgit, simpan pun tak menjadikan kita kaya, pakai pun tak menyebabkan kita jatuh terduduk. Barangkali 1-2 bulan Allah dah ganti, kadang-kadang tak sampai dapat balik tuan-tuan. Kerana apa? Tiap yang keluar di jalan Allah Ta'ala, Allah ganti. Sebut dalam Quran, Allah beri dengan lebih banyak dan lebih baik tuan-tuan. Ini perkara yang kedua, iaitu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang akhir tuan-tuan, hikmah yang terakhir adalah dengan mananya berlakunya korban, maka kita mengeratkan ukhuwah dan juga menyuburkan sedekah. Ni saya masuk sikit hukum hakam sekali jalan tuan-tuan. Bila kita sembelih tuan-tuan, maka dagingnya bahagi berapa bahagian? 3 paling-paling dok. Kita sendiri tadi dah pangku 7 orang, masing-masing dah ambil bahagian masing-masing dah. Yang masing-masing tu dia pecah pada 3. Dan daripada 3 ini, 1 bahagian kena diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau tuan-tuan nak beri lebih pun tak apa, nak beri lebih pun tak ada masalah pada mereka. Nak ambil kita tak sampai 1/3, ambil sikit lah. Nak ambil barakah, kena ambil juga sikit. Sebahagian tu kita nak hidang orang. Fakir miskin tuan-tuan mesti dapat paling kurang 1/3 daripada setiap bahagian, dan kena diberikan padanya dalam keadaan masak ke mentah? Mentah tuan-tuan. Dan fakir miskin ini dengan daging yang diberikan itu, dia berhak sama ada dia nak jual ke, dia nak apa ke, hak sepenuhnya. Tapi bahagian yang lain yang kita bagi kawan-kawan, boleh tak bagi? Boleh, tak ada masalah. Bagi kawan-kawan yang bukan fakir miskin, dia tak boleh jual macam mana fakir miskin buat. Kenapa? Sebagai bantuan pada mereka. Jadi bila kita bahagi-bahagi daging kurban kita, beringat tuan-tuan. Dan tak boleh tukang penyembelih ambil daripada bahagian tersebut sebagai upah. Saya upah saya sembelih hari ni, saya nak mata kerbau yang disembelih. Tak boleh sebagai upah. Tidak dibenarkan. Dia upah ni cerita lain. Tapi nak cerita fakir miskin punya bahagian ada, kerana itu antara semangat kurban, meningkatkan ukhuwah. Kadang-kadang orang datang tentang orang susah ni, kita kadang-kadang kita tak menjiwai sebab kita tak rasa. Tapi betul-betul susah dia akan faham tuan-tuan. Pada hari ini tuan-tuan, kalau zaman dulu, ikan ni murah. Betul tuan-tuan? Zaman tuan-tuan dulu, ikan ini makanan kebanyakan orang makan. Hari ni tuan-tuan, ayam tu makanan kebanyakan. Ikan jadi lebih mahal daripada ayam. Dia tengok makan ikan, wow, ini jarang-jarang ni. Kalau ayam insya-Allah sentiasa ada. Lebih mahal daripada itu adalah daging. Daging lebih mahal daripada itu. Jadi kita beri peluang kepada golongan fuqara dan masakin untuk bersama-sama dengan kita meraihkan Aidil Adha. Jadi saya fikir seperti itu tuan-tuan. Marilah kita ada kelebihan dan seumpamanya, kita laksanakan ibadah kurban pada hari ini, pada tahun ini. Penuh kan tuan-tuan, di masjid-masjid saya dipahamkan ada lebih kurang 7 kekosongan pangku yang masih ada, lebih daripada 7, 2 ekor masih ada, penuhi tuan-tuan. Biar berlebih, biar kalau kata ada lagi tak apa, kita kurban lagi di tempat lain. Kalau dah habis di sini, buatlah tuan-tuan semampu yang kita mungkin. Kurban ini darah Nabi sebut tuan-tuan pada Fatimah, sebelum tumpah ke tanah, darahnya telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tumpah ke tanah. Kita tengok orang sembelih, darah tu laju tak tuan-tuan pergi ke tanah? Laju. Tak sampai 5 saat sampai ke tanah.
Tapi Nabi kata pada Fatimah, sebelum dia sampai ke tanah, darahnya telah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar orang yang korban atas nama Allah Taala. Baik, saya ada sedikit pengumuman sebelum saya habiskan. Penyertaan yang telah ada setakat ini, bahagian 3 ekor lembu sudah lengkap. Lembu keempat ada 50 bahagian. Jika tiada penyertaan lengkap 7 bahagian, penyertaan 2 bahagian akan dibatalkan dan duit akan dipulangkan. Lembu kelima masih kosong 7 bahagian. Maka jika ada kekosongan, boleh berhubung dengan Cikgu Zulkifli, isi masjid atau mana-mana AJK masjid. Tarikh akhir bayaran hari Jumaat 15 hari bulan 5, pertengahan bulan 5 nanti. Tarikh melakukan ibadah kurban 28 hari bulan 5, ataupun tengok anak bulan adalah pada hari raya yang kedua, 11 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, kalau ada peluang kita sertai ibadah kurban. Dan kurban ini kita pergi tengok tuan-tuan. Sikit lagi hukum fiqh. Kurban ini kita pergi tengok. Kalau kita ni tak boleh kurban, getar tangan kita, tak berapa pandai, patut yang paling afdal kita kurban sendiri binatang yang kita kurbankan. Tapi kalau kita tangan getar, kita ada tukang sembelih, kita pergi tengok sembelihan itu berlaku. Kemudian apa yang ada di badan kita jangan dibuang daripada 1 Zulhijjah sehingga haiwan kurban kita ditumbangkan. Jangan dibuang. Sama ada bulu-bulu di badan, misai dan seumpamanya, ataupun kuku tidak dipotong sampai mana binatang kurban kita tertumpah darahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.